Hai semua, hari ni saya akan ajar cara untuk kita buat efek long shadow. Mula-mula kita pergi kat type tool dan kita create text box dan kita type apa yang kita nak. Besarkan sikit tulisan. Lepas tu select dan pergi dekat effect atas ni, klik dan pergi ke distort and transform, expand ke transform dan dia akan keluar transform box, transform effect macam ni. Dan di bahagian move tu kita buat 0.5 pixel. Untuk horizontal dan vertical pun sama, 0.5 pixel. Option kita tekan transform object dan copies kita buat 200 copy dan klik OK dan dia akan keluar macam ni. Dah siap dah dia punya long shadow dia. Kita setkan dia punya transparency ke 50 dan kita copy teks ni ke atas dan kita buat yang atas ni. So kita dah ada dua layer. Yang layer atas ni kita buat ke 100 balik dia punya opacity dia. Dan untuk yang teks yang atas tu kita pergi kat dia punya appearance dan transform ni kita delete. Maksudnya yang layer atas tu kita tak akan apply long shadow. So akan jadi macam ni. Jadilah efek long shadow. Kalau kita nak buat untuk shape pun sama. Kita pergi kat shape, apa-apa bentuk polygon ataupun star. Kita try color warna biru. Dan klik bentuk tu. Pergi kat effect, distort and transform. Untuk move horizontal kita buat 0.5 pixel, vertical pun 0.5 pixel. Copies kita buat try 200. Copies ni kita efek dia nanti korang boleh cubalah tukar-tukar dia punya jumlah nak panjang pendek. Yang ni nak buat contoh je, so saya tunjuk 200 je. So dia akan jadi macam ni. Copy balik. Yang atas kita buang efek dia. So jadilah. Selamat mencuba efek long shadow.